Wah kakak awak okey ke? Acun. Awak tahu diri awak demam kan? Janganlah keluar malam-malam macam ni, baju pun tak pakai. Nanti kena sejuk tahu tak? Saya yang kena terkejut dengan awak lah. Malam-malam panjat tembok pula. Saya ingat awak nak lari, tak percayalah. Awak tak nak tengok macam mana rupa Maharaja ke? Tu dalam tu kereta diraja. Duduk tu dayang yang akan berkhidmat malam ni. Maharaja takkan duduk atas tu, macam mana nak nampak? Oh begitu tapi tak tahulah macam mana rasa duduk dalam tu. Awak ni nak tengok Maharaja sampai dah tak keruan ke? Awak tak nak ke? Maharaja tu kening macam naga mata macam harimau ke? Atau kening macam pedang mata macam bintang ke? Weh, macam mana awak tak kisah langsung? Maharaja tu suami kita lah. Awak pernah dengar tak orang Cina ada cakap, kahwin dengan ayam ikut ayam lah. Tak kira macam mana perangai Maharaja, macam mana rupa dia, kita ni cuma hamba. Kena layan Maharaja baik-baik. Lagi baik awak kisah Maharaja tahu tak kita ni siapa, daripada awak sibuk nak tahu macam mana rupa Maharaja. Baiklah. Kisahlah sakit awak ni. Dah cakap tak sesuai cuaca, sakit sikit je. Tak sesuai cuaca, kita dah masuk Beijing ni. Dah lebih sebulan lah. Apa cuaca pun dah biasa dah. Sekarang kakak dah bagi arahan lepas gelap. Jangan keluar masuk kena angin, tahu tak? Kita berdua ni susah payah baru sampai sini. Takkan biar orang halau awak cepat-cepat. Apapun sakit saya ni mesti akan sembuh. Tapi nasib tu kehendak Tuhan. Takkan kita boleh paksa. Saya tak kisah tapi ikut cakap saya lah. Terbaik saya dapat gelaran dulu, layan Maharaja dulu. Kenal tabiat dia, kenal semua peraturan. Baru boleh tunjuk jalan kat awak. Jadi dah tentulah. Penatlah kenapa tadi lukis lama sangat? Wah kakak lukis cepat sangat. Cepat ke tadi buat aksi tu tak boleh gerak langsung. Ambil masa setengah jam sampai belakang saya keras. Tangan kaki pun lengolah. Wah solik awak hari ini cantik sangat. Biasanya awak pakai solik yang agak tebal. Tapi hari ini solik awak sangat sesuai. Tapi walaupun solik cantik, hiasan kepala macam kurang sikit. Ke tak pegang, jangan gerak. Okey, sekarang saya letak di depan. Nanti bila lukis takkan jadi macam lukisan saya tu. Tengok tak nampak sangat mewah. Terima kasih. Awak ada bawa angpau tak? Ada bawa 5 tel perak. 5 tel perak mana cukup, tahu tak lukisan ni? Ia adalah kesan pertama Maharaja pada kita, mana boleh ada kesilapan. Angpau kena tebal sikit. Barulah pelukis tu lukis kita cantik sikit. Iyalah memang duit boleh buat hantu tolak batu. 20 tel baru cukup kakak, awak terimalah. Rupanya hubungan adik-beradik sangat erat. Sebatang cucu boleh dipakai berdua. Duit pun boleh dibelanjakan bersama. Jangan pedulikan dia. Nanti bila lukis, ingat kena tegak dada, tarik perut. Mata kena tambah 2 bahagian mabuk. Macam tu baru cantik. Saya cuba sebaik mungkin, awak pasti boleh yuying tuan kecil. Masa dah nak habis cun, tuan kecil kena pergi. Jalan cepat-cepat balik. Pelukis di rumah Rui saya tengok kebanyakan cuma main isi tempat kosong. Niang-niang tengok ada yang lukis bunga-bunga mekar indah. Tulis puisi beri maksud. Ada yang lukis biasa-biasa saja. Tiada langsung warna atau lapisan. Wah hebatnya. Yang tak sama bukan kualiti pelukis, tapi jumlah perak dalam angpau. Niang-niang betul cakap. Berapa banyak perak boleh pengaruhi cantik taknya lukisan. Dalam istilah duit mesti dibelanjakan. Kalau tak diri sendiri yang rugi. Tapi kalau macam tu, Niang-niang kenapa hojia? Yuying lukisan ni boleh jadi seburuk ni? Ini tak mungkin. Yuying di istana Zhongcui memang terkenal dengan kemurahan hatinya. Niang-niang wak. Gelak apa terlalu menonjol, pasti undang iri hati. Memang perbualan lama ni. Pakar perubatan pasti tak disukai. Jadi gadis-gadis lain sepakat beli pelukis. Lukis dia buruk. Boleh lukis dia seburuk ni. Percaya jumlah perak ni tentu lebih banyak daripada mana-mana lukisan. Alamak, Yuying ni memang tak popular. Kamu hantar lukisan ni ke Rui Pavilion sekarang. Biarkan Maharaja tengok lain hari. Dan tolong beritahu I Gonggong. Katakan Maharaja akan sembahyang di Kingan Hall hari lusa. Benarkan para dayang hadir. Biarkan mereka turut serta.
Tapi sembahyang biasanya tak benarkan dayang hadir. Kalau pemesri atau macam ni, mereka ada peluang jumpa Maharaja awal. Memandangkan mereka sangat bersaing, maka beta akan tunaikan hajat mereka awal. Alamak, lukisan dah balik. Sia Oluzi ada di sini. Apa pesanan Jufuzi? Lukisan NI. Nanti ada orang dari Yang Sin Hall datang ambil. Letak dulu di tingkat atas. Hati-hati ya. Ini lukisan Dayang Yuying. Kenapa jadi macam ni? Salah aku yang cuai. Sebentar lagi lukisan ni kena bawa ke Yang Sin Hall. Untuk Maharaja tengok sekarang tak tahu nak buat macam mana. Sebab tu aku datang nak tengok kalau ada lukisan Dayang ni. Boleh pinjam untuk guna. Tentu tak boleh, jangan kata tak ada. Kalau ada pun, lukisan dia bukan dari Rui Pavilion. Kamu nak bingkai pun tak sempat. Baiklah, kamu lukis satu lagi. Aku cakap macam ni. Kamu sebelum masuk istana pun pernah belajar. Kepandaian kamu melukis ni orang lain tak tahu. Tapi aku tahu. TAPI, aku tak pernah jumpa dia. Aku yang pernah jumpa dah cukup. Jadi ikut cakap aku. Rupa, ekspresi, aura semuanya ikut. Dengan 70% kepandaian kamu, pun lebih baik daripada pelukis Guan Juang. Boleh tak? Jangan belengah ambil peluang dewan kosong. Segera mula melukis. Ayah angkat suruh kita jangan risau. Walaupun surat dia berhati-hati pilih perkataan. Aku percaya keadaannya tak elok. Jadi kita nak buat macam mana? Kakak betul cakap sampai tahap ni. Walaupun kita sabar, ayah angkat pun mungkin tak ada masa nak tunggu. Kami tak tunggu pun kami suap pelukis-pelukis itu. Supaya lukisan Yuying nampak hodoh. Sekarang Rui suruh kami pergi ke upacara korban. Nanti Maharaja akan nampak Yuying yang sebenar. Kami pun tak ada pilihan. Adakah Yuying boleh jumpa Maharaja? Sekarang masih terlalu awal untuk cakap. Maksud kakak ialah, kita kena hapuskan orang yang menghalang kita sepenuhnya. Ambil kuasa tentera mereka, hancurkan semangat mereka. Senjata paling hebat Yuying ialah kecantikannya. Baiklah.